awak boleh dapat set nasi dengan air RM10 sahaja. Hai bos, sini jual apa punya? Yes, hari ni kita ada jual nasi ambang. Macam-macam kita ada. Nasi ambang, nasi lemak beras basmati, nasi kerabu cemek molek, nasi ayam penyet, nasi ayam kepok, semua ada. Today kita nak buat nasi ambang 7 liko. Okay. So kita ada serunding kelapa dara. Kita punya set lah. Lepas tu kita ada sambal belacan. Okay. And then kita ada mi goreng. And then you boleh pilih lauk, you nak apa. Lepas tu kita ada sambal jawa tempe. Lepas tu kita ada boleh lauk, you boleh pilih. Kita ada daging rendang, kita ada ayam rendang, ayam kari, ayam masak lemak, udang sambal, ayam masak merah, kerang sambal, ayam kicap, sotong sambal, paru goreng, ayam goreng rempah dengan ayam panggang. So you nak mana? Yang bagi satu signature punya lah. Signature ayam rendang lah Bahagian tak kisah ke? Tak kisah. Tak kisah boleh. Okey. Yes, sekarang I tengah buat nasi kerabu cemek molek, okey? Okay. So mula-mula kita ambil nasi kerabu. Okey. Nasi kerabu. Yang ada serunding kelapa dara juga kita bagi. Yes. And then kita ada sayur kerabu lah kita panggil. Dia mix, campur. Yes. Lepas tu kita bagi sekali sambal dia, sambal nasi kerabu. And ni kita ada bagi budu sekali. Ya, baru ada nasi kerabu. Okay, macam tu. So basically nasi kerabu selalu dengan ayam panggang lah kita buat set. Macam ni. RM10. Berapa? 10. Okay, sekarang kita nak buat nasi lemak beras basmati tau. Kita tak pakai beras biasa, kita pakai beras basmati. Yes. Okay, and then kita letak macam biasa, basic nasi lemak. Kita letak kacang. And then kita letak sambal. And then kita letak timun. Yes. So dekat sini kita buat set telur dengan ayam goreng. Tapi dia bayar RM3. RM10 je. So nasi dengan air RM10 sahaja. Kat sini kita ada banyak kuih-muih tradisional. Kita kira 3-10 je. Kalau you beli kuih satu pun, kita boleh bagi you free air. Yeah. Air ada apa? Air kita ada banyak. Kita random setiap hari. Ada sirat selasih, jagung, mangga susu, ada blue lemon. Semua boleh.